Aku confirm kau beli rumah sebab nak hidup selesa kat rumah tu untuk jangka masa yang lama. Atau selagi loan rumah kau tak habis lah. Maybe 30 ke 35 tahun. Bukan sekejap tu. Even kau tak duduk dekat rumah yang kau beli tu pun, aku tahu kau tak nak rasa stres masa bayar installment setiap bulan. So hari ini, aku nak tunjuk kat kau macam mana nak pilih antara beli rumah baru, new launch ataupun subsale. Benda ni kau tak boleh ikut-ikut orang. Dan tak boleh sebab rumah tu nampak cantik semata-mata. Ada benda yang kau kena check sebenarnya untuk tolong kau buat decision. Kalau kau follow checklist ni, sekurang-kurangnya kemungkinan untuk kau buat keputusan yang salah atau kurang baik tu jadi lebih rendah. Aku sebenarnya agak aktif dekat Thread. Aku perasan kat situ, banyak orang tanya pasal subsale ni. So mana yang lagi bagus? Sebenarnya, dua-dua pilihan ni boleh jadi bagus. Tapi apa yang boleh buat dia jadi tak bagus? Antara punca dia, sebab kau tak kira betul-betul berapa duit yang kau ada dengan berapa duit yang diperlukan sebenarnya untuk proceed dengan salah satu dari pilihan ni. Lagi satu, sebab tak check betul-betul status rumah tu macam mana. Ada tak benda-benda yang boleh buat proses jual beli tu sangkut? Aku bagi contoh. Untuk rumah landed yang subsale ni, biasanya kita boleh jumpa unit yang dah renovate bahagian belakang. Owner extend untuk luaskan dapur ke, luaskan bilik ke. Tapi ada owner yang tak pernah minta approval untuk buat renovation macam ni. Memanglah nampak luas, nampak cantik, nampak berbaloi dengan harga. Tapi sebenarnya, dia boleh jadi isu keselamatan dengan compliance. Worst case, bila ada insiden, nak claim insurance tu boleh jadi susah sebab rumah tu dah bukan dalam condition yang asal. Lagi satu, kalau kau beli lelong tapi tak check betul-betul unit tu ada tunggakan atau lock pada geran atau apa-apa status yang boleh efek proses jual beli dan kau tak plan nak beli by cash, loan kau boleh delay tapi deadline tetap jalan macam biasa. So ada kemungkinan deposit kau boleh burn. So apa beza antara rumah baru dengan subsale ni? Rumah baru kau beli direct dari developer. Selalunya rumah tu masih under construction atau construction baru nak start. Rumah macam ni, dia ada progressive payment. Kau punya installment tu based on progress completion rumah tu. Subsale ni pula, rumah yang orang lain dah beli dulu, lepas tu dijual balik. Rumah yang dah wujud, so kau boleh check condition sebenar rumah tu. So bila kau nak buat keputusan antara beli rumah baru atau subsale, dia bukan sekadar cerita pasal rumah tu rumah baru atau rumah lama. Ada 7 benda lain yang kau kena check dulu untuk tolong kau buat keputusan yang lebih baik. Yang pertama, kau kena check kau punya timeline. Tak kira lah kau beli rumah tu untuk duduk sendiri ke atau untuk investment ke, berapa lama kau boleh tunggu untuk dapat kunci rumah. Kalau kau nak cepat, kau beli subsale. Sebab rumah memang dah ada. Kalau kau boleh tunggu, maybe 2-3 tahun, kau boleh consider beli rumah baru yang under construction. Kalau dia siap dalam masa yang ditetapkan memang cantik. Tapi kau tetap kena standby untuk kemungkinan ada delay. So maybe kau akan dapat kunci rumah lagi lambat dari masa yang sepatutnya. Yang kedua, kau jenis yang nakkan kepastian ke? Atau kau jenis yang boleh terima certain risiko? Rumah baru ni, kau beli based on information yang ada kat dalam brochure dengan show unit. Tapi realitinya, kau masih tak tahu. Sebab rumahnya pun tak siap lagi. Kalau kau beli subsale, kau boleh check macam-macam benda. Sebab rumah tu memang dah ada. Kau boleh check condition sebenar rumah tu. Kualiti dia macam mana. Boleh check suasana kat situ, waktu malam dengan waktu siang. Siapa jiran-jiran yang dah tinggal kat situ. Akses untuk keluar masuk okey ke tak okey. Kalau rumah high rise, kau boleh tengok condition dia punya koridor, dia punya lift, function ke tak function, ada berapa banyak. Parking pula macam mana? Berterabur ke? Tersusun ke? Yang ketiga, kau kena confirm betul-betul berapa banyak duit yang kau boleh standby. Dengan kau punya cash flow. Ni yang ramai buat silap. Dia tahu tengok harga rumah je. Tapi yang menentukan kau akan okey atau rasa terbeban, ialah kau punya cash flow selagi kau tak dapat kunci rumah. Rumah baru biasanya ada progressive payment. Ikut progress construction. Bank akan release, duit tu ikut stage completion dan kau akan bayar ikut amount yang dia release. So, walaupun rumah kau belum siap, kau tetap kena bayar walaupun bukanlah full installment. Kalau kau tengah menyewa, mungkin akan rasa pressure sebab kau kena keluar duit untuk bayar dua benda. Sewa rumah dengan progressive payment. Kalau subsale pula, biasanya kau boleh pindah masuk lagi cepat. Dan kalau kau tengah menyewa rumah, kau boleh stop bayar sewa tu lagi cepat.
So kat sini kau kena aware dengan cash flow sendiri. Berapa lama kau boleh bertahan kalau kena bayar dua-dua. Sewa rumah dengan installment rumah. Sampai semuanya selesai. Yang keempat, kau kena alert dengan risiko berkaitan dengan valuation. Untuk subsale, ada kemungkinan untuk valuation rumah tu jadi lagi rendah dari harga yang kau setuju nak beli dari seller. So, loan bank biasanya akan follow nilai valuation yang lebih rendah dan kau kena top up lagi dengan duit. Kat sini yang buat ramai orang sangkut sebab duit dia tiba-tiba tak cukup bila jadi macam ni. Untuk rumah baru pula, ada kemungkinan value rumah tu jadi lagi rendah lepas dah dapat kunci rumah nanti. Compare dengan harga yang dia beli masa launch dulu. So, on paper, jadi nampak rugi. Nak-nak kalau dia beli rumah tu untuk investment. Yang kelima, kau kena check status rumah tu. Especially untuk subsale. Kau kena pastikan rumah tu status dia clean sebelum kau commit untuk keluar duit lagi banyak. Lawyer boleh tolong buat semakan grant, title search. Basically, dia macam check IC rumah. Boleh nampak siapa owner sebenar dengan benda yang boleh menghalang urusan jual beli. Antara benda penting yang kena tahu ialah ada restriction of interest tak? Kalau ada, maknanya property tu tak boleh dipindah milik sesuka hati. Kena dapatkan kebenaran. Kalau kau beli lelong, maybe kena pastikan juga tak ada apa-apa tunggakan. Senang cerita, kau kena pastikan semua clear supaya tak mengganggu urusan jual beli nanti. Yang keenam, cek dari segi lifestyle. Rumah baru ni biasanya ada fasa awal-awal yang semua orang sibuk buat renovation. Bunyi bising macam drill dinding, sebab potong besi, bunyi orang pakai tukul, kontraktor naik turun, keluar masuk area rumah, macam-macam lagi lah. Kalau kau jenis sensitif, kena mentally prepared untuk hadap suasana macam ni. Maybe setahun dua. Subsale pula biasanya kawasan yang dah matang. Kurang bunyi bising renovation ni. Tapi kau tetap kena standby untuk isu berkaitan maintenance. Atau cost renovation kalau rumah yang kau beli tu unit yang dah lama. Last sekali, yang ketujuh. Kau kena ada strategi untuk especially kalau kau beli rumah sebab investment. Sebab benda ni memang penting. Kalau kau beli subsale kat kawasan yang dah memang ada demand, lagi senang untuk kau start buat duit dengan sewa rumah. Nak jual balik pun mungkin lagi senang. Kalau kau target capital growth, maybe boleh try beli rumah baru, tapi kau kena faham risiko dia. Kau kena buat research lebih sikit sampai kau yakin untuk proceed. Kalau kau nak, aku boleh bagi dokumen yang tunjuk info lebih 30 projek kat area JB dan kawasan sekitar dia. Kau boleh guna dokumen ni untuk survey kalau kau tengah plan nak beli rumah. Tak kisahlah untuk duduk sendiri atau investment. Link ada kat description. Nama dokumen tu Johor Project Cheat Sheet. Ambil je free. Kalau ada benda nak tanya lebih detail, contact je aku terus. Next, aku letak video lain yang mungkin kau boleh tengok. Bermanfaat untuk kau. Boleh klik dan tengok sekarang.